Janganlah aku bagi barang siapa yang yakin ia akan akhirat, maka betapa bersenang-senang dalam dunia. Pertama sekali Allah kata aku puasa tercengang, aku puasa pelik. Dia yakin tentang kubur, tapi bila dia ke kubur pakai ada suka belaka. Selfie, ambil gambar waktu orang mayat, konon-kononnya nak simpan sebagai memori lah. Bila teringat ke arwah mak kat pun pasal suasana waktu orang mayat mak gitu. Teh tak baca. Kul huwallah tak. Dia kutip selfie cing buat video cing. Molek tolok dengan dia kabur situ tu. Mak kata aku bukan nak go tu. Aku tak sih. Tak payah buat video, tak apa. Aku nak kalam Allah daripada mu anak aku ke? Aku nak doa daripada mu, Allahumma fillaha warhamha. Aku nak tu, mu tak payah buat video, tak apa. Tak mustahak pada aku hak tu. Tidak memberi kesan sikit rabuk aku dalam kubur. Malah aku pula diseksa nak ayat wi kerana tinggal anak peraja. Tidak ada adab di atas kubur. Tebinglah tu email lagi. Dapat label lah tu email. Correct tak correct lagi apa. Tu email situ tak ada satu baik. Tu email situ sporting. Tu email Putra bengong. Oh kawan. Gerai. Tapi tak ada arus nak ayat bibir tu. Berapa? Oh kawan dia ambil gambar sikit kat kubur gitu. Oh lari soal. Nah. Sini bukan tempat gambar. Bukan tempat nak selfie. Oh anak-anak balik daripada Putrajaya Pening nak yak wipung hak tino pemasuk kubur katek kononnya nak atas lama ayah sapat kubur pada tepi kubur gitu. Astagfirullahalazim. Jadi meneh kata tepi lagi ke lama jadi guano tak tahu tak ni dak. Dan akhir sekali kita sendiri pun tak berani nak lari. Takutnya tolok kita dah lihat tak ada pasal main dengan budak-budak nyanyi gitu. Kerek tu email ni pun tolok nak gitu.